Kadang kita bangun pagi tu, kita nak ada urusan kita nak buat. Lepas tu bila kita start kereta tak hidup. Benda ni memang memeningkan kepala lah. Contoh macam member aku ni, dia nak hantar kereta dia untuk Puspakom. Bila dia nak start kereta dia tak hidup. Bila check, rupanya punca dia bateri. Dekat mana nak tahu? Yang first tu masa dia nak start dia tak boleh. Yang kedua nak tahu dia ada battery voltage reading dekat sini. Sepatutnya reading dekat sini dalam 13 something, tapi yang ni 10.2. So maksudnya memang bateri tengah weak lah. Jadi bila nak jumper kereta tu, ni aku pakai barang 70 mAh bateri jumper ni. Nak pakai dia, kena make sure ada dia punya kabel ni. And then kabel dia ni buka, cucuk dekat sini. Yang merah dekat positif, yang negatif ni dekat body kereta. Nanti kita akan tunjuk. Kita akan ambil ni, kita akan connect positif dekat merah. Macam ni. Bila dah connect tu, kena make sure lampu dekat sini warna hijau. Nampak tak kan? Hijau kan? So maksudnya dah boleh start. Akhirnya dah hidup dah. So kita cabut balik lah. So kita dah berjaya hidupkan pakai power bank 70 mAh ni. Jadi bila bateri kereta tu dah hidup, lega sikit dan kita boleh teruskan kita punya kehidupan macam biasa. Nanti cuba korang tengok dekat beg kuning tu ada voucher ke tidak.